Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Akif Fahim dari kru TV PSS Al-Kausar. Hari ini, 1 Julai 2026, SK Kampung Pasir mengadakan Pesta Buah-Buahan Tempatan. Selamat datang saya ucapkan. Melalui program ini, murid-murid dapat menikmati buah segar seperti durian dan langsat. Saya suka makan rambutan. Kawan-kawan pula? Objektif utama pelaksanaan program ini diadakan bagi memupuk amalan pemakanan sihat dalam kalangan murid. Di samping memperkenalkan pelbagai jenis buah-buahan tempatan yang kaya dengan pelbagai khasiat. Contohnya, kulit buah manggis mengandungi antioksidan seperti polifenol dan juga saponin. Tapi kita ada isi buah manggis, janganlah makan kulit. Emocional, mas não vou com contação. Belo, vou viver a minha vida da sol. E na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá. Selain menggalakkan gaya hidup sihat, program ini juga bertujuan menyemai rasa cinta terhadap hasil pertanian negara serta menghargai usaha para petani tempatan. Usaha sama dan kerjasama murid-murid membawa buah-buahan ini juga satu amalan yang mulia. Program ini juga dapat memberi kesedaran kepada semua warga sekolah tentang kepentingan mengamalkan pemakanan yang seimbang demi melahirkan generasi sihat, cergas dan cemerlang. Nak sama makan durian pula lah. Na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá.
penghargaan yang tidak terhingga kepada guru-guru dan ibu bapa yang bertekus lumus menjayakan program ini. Murid-murid juga tidak ketinggalan membawa dan menyumbang buah-buahan untuk dinikmati bersama. Semoga progres begini dapat dilaksanakan lagi pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih.